Kencing ni sebenarnya memang masalah utama untuk lelaki-lelaki yang berumur 40 tahun ke atas, dan masalah kencing ni sebenarnya ada macam-macam. Ada yang kencing tak lawas, ada yang kencing menitis, ada yang yalah tiba-tiba terkencing tanpa sedar, ada yang kencing bercabang. Jadi bermulanya daripada kencing tu, daripada situ nanti akan mengganggu kita punya keharmonian zakar kita. Maksudnya kita punya tenaga batin pun lemah. Jadi kita kena rawat awal. Jangan biarkan dia makin teruk ataupun prostat tu membengkak. Jadi itu akan lebih mendatangkan mudarat. Jadi kita ikhtiar awal. Jadi saya showkan anda try Total Man Betal Air Heaven, yang mana dia boleh membantu untuk mengecutkan prostat-prostat bengkak, dan juga untuk melancarkan aliran kencing kita. Jadi dah ramai pengguna, dan saya sendiri pun menggunakan Total Man Betal Air Heaven, yang mana sebelum ni saya memang tak tahan kencing. Jadi sejak saya menggunakan Total Man Betal Air Heaven ni, dalam masa 2 minggu saya dah nampak ada positifnya tu. Jadi maknanya saya tak adalah macam kalau tak tahan tu sampai boleh terkeluar sendiri, tak ada. Alhamdulillah dah boleh terkawal. Jadi saya sarankan sangat anda di luar sana pun boleh cuba Total Man Betal Air Heaven ni. InsyaAllah kita ikhtiar kan. Cuba dulu baru tahu. Total Man Betal Air Heaven. Cubalah.